kasih kepada Iltizam Relief Society. Sebagai seorang guru di SK Kuala Muput yang kami telah pun mengalami 6 kali siri banjir berturut-turut pada tahun ini, sememangnya perasaan tu amat sukar digambarkan. Apabila kita lihat tempat untuk kita mendidik anak-anak murid ini, sekejap dinaiki air, sekejap surut, kemudian naik lagi sekali sehingga memusnahkan banyak keperluan sekolah, banyak keperluan murid-murid, sehingga menjejaskan sesi pembelajaran, menjejaskan emosi murid-murid, dan perkara ini amat memberi kesan kepada sama ada kepada murid, kepada guru dan juga komuniti setempat. Yang mana kita tahu bila sekolah kita mengalami banjir, kita mengambil masa yang lama untuk kembali pulih kepada keadaan asal. Seperti yang kita lihat pada ketika ini, separuh daripada bangunan sekolah memang tidak dapat digunakan dan dalam proses pembaikan, dan murid-murid kita terpaksa bersesak dalam kelas-kelas yang kecil lah kita tempatkan sementara menunggu blok tahap 1 mereka dibaik pulih. Kita mengalami kerosakan truk dan dikira total loss lah, memandangkan paras air sampai ke bumbung. Sepanjang itu juga kami dan staf SK Kuala Lumpur dipindahkan ke penempatan sementara di rumah panjang lah. Dan kita pada siang harinya kita akan mengadakan pembersihan mengikut paras air lah. Kalau air surut kita datang untuk membuat pembersihan di kawasan sekolah kita. Dari segi bantuan, kita ada memohon dengan pelbagai agensi, dan sekarang kita mendapat bantuan daripada pihak Iltizam dan Yayasan Sana serta GDRN. Saya mewakili sekolah sangat berterima kasih atas sumbangan yang telah diberikan yang membantu sekolah kami untuk menangani masalah seperti kelengkapan yang berkurang disebabkan bencana banjir. Dan sekarang kita telah menerima bantuan seperti tilam, katil, amari, rak-rak buku dan selimut serta keperluan guru, murid serta staf sekolah lah. Kami berasa sangat terharu dengan sumbangan ini yang pernah kami terima, yang paling besar lah yang kami terima untuk SK Kuala Lumpur. Dan harapan kita agar pihak Iltizam, Yayasan Sana dan GDRN terus membantu kita daripada pelbagai aspek lah nanti untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah kita ini. Iltizam Relief Society setelah hampir 3 jam perjalanan dari Bintulu ke Kuala Muput, satu tempat pendalaman. Akhirnya kami sampai di sini dan kami diberi sambutan yang meriah oleh anak-anak yang belajar di sini dan guru-guru. Ini sekolah Kuala Muput. Saya berdiri atas antara bangunan yang paling tinggi dibina di sini. Dan bangunan yang tinggi ini, tingkat atas ini banjir sehingga ke sini. 6 kali episod banjir besar berlaku di Kuala Muput, dan episod-episod kecil kalau dicampur-campur lebih berbelas kali. Banjir di Kuala Muput ini daripada bulan Disember sampai bulan awal Mac yang lepas. So dia tingkat atas air sampai sini, boleh bayangkan berapa tinggi air banjir di sini. Pada tahun 2018 dikatakan banjir sampai bumbung. Jadi tempat ini memang tempat yang kerap banjir. Dan selain daripada kita bersama dengan Yayasan Hasanah dan GDRN, kita buat pemulihan sekolah ini dengan menggantikan peralatan yang rosak. Selain daripada itu, kita juga berbincang dengan pihak sekolah untuk program community resilient, iaitu bila berlaku banjir, sebelum datangnya penyelamat dan sebagainya, mereka mampu menyelamatkan beberapa barang di sekolah ini. Anak-anak daripada sini ramai daripada pedalaman. Mereka walaupun sekolah rendah, mereka tinggal di asrama sejak darjah 1.
Antara yang dicadangkan adalah kita nak buat a floating house, rumah rakit di tengah padang sana. Kita akan bawa cadangan rumah rakit itu kepada pihak pejabat kami di Shah Alam dan juga mungkin kita bawa kepada pihak Yayasan Hasanah dan GDRN. Mudah-mudahan kita boleh bina rumah rakit ini permintaan sekolah 20x40. Kalau ini dapat dilaksanakan, maka kerosakan itu boleh diminimalkan. Yang mana di sini dikatakan bila banjir memang tak sempat nak menyelamatkan barang tu bawa lari ke tempat lain. Air naik sangat cepat. Jadi mereka akan segera pindahkan ke rumah rakit dan menyelamatkan diri.